Selamat datang kelas tajwid intensif Jari Tajwid. Saya nak ajak tuan-tuan tajwid tapi dengan cara kreatif menggunakan jari tajwid. Wah, sempoi bukan? Okey, jom kita perhatikan ayat ni. Wa wajadaka dhallan fahada. So di situ kita nampak ada satu hukum tajwid simple, iaitu tanwin bertemu dengan huruf fa. Tanwin bersamaan dengan huruf nun, atau kita kata nun mati. So, jom kita tengok macam mana nak belajar dengan menggunakan jari tajwid. Yang pertama, puncanya tanwin atau nun mati tadi. So, kita pergi dekat hukum nun mati. Relax, jangan tengok tempat lain lagi. Yang kedua, bertemu dengan huruf apa tadi dalam selepas huruf yang ada tanwin tadi. Huruf fa. Wa wajadaka dhallan fa. Okey, jom kita cari huruf fa. Mana huruf fa? Mana huruf fa? Ada tak jumpa huruf fa? Ada. Iya. Jumpa. So, huruf nun atau tanwin bertemu dengan huruf fa. Yes. Jadi, macam mana nak tengok hukum dia? Kita tengok circle yang ni dulu. Yang ni adalah untuk ibu jari. Yang kedua adalah untuk jari telunjuk. Yang ketiga adalah pada bahagian yang ni. Okey. So, hukum dia mesti duduk dalam circle sini. Sebab dia duduk bahagian sini. So, nun mati bertemu atau tanwin bertemu huruf fa. Color hijau. Jom kita tengok color hijau dalam garisan sini. Oh, ada ikhfa hakiki. Sembunyikan nun beserta dengung. Maka bacaannya wa wajadaka dhallan fahada. Ya. Jadi kepada anda, macam mana pembelajaran kita? Cuba bayangkan kalau belajar tajwid macam ni, pusing-pusing, tunjuk hukum, setiap hari 5 minit, 10 minit dengan anak-anak. Jangan katakan anak-anak, kita sendiri pun akan belajar secara automatik. Betul tak betul? Yes. Dan cuma nak bagi tahu, yang ini contoh saja untuk saya mengajar bagi tuan-tuan faham. Jangan lupa dapatkan kad jari tajwid sebagai panduan dan ada jarinya di dalam kad ini sebagai panduan untuk kita belajar. Nampak? Nun sama, huruf fa pun sama kalau kita pusing. Dan jumpa juga dengan huruf warna hijau, sama hukum dia, ikhfa hakiki. So, jangan lupa dapatkan jari tajwid. Mudah-mudahan rumah tangga kita, keluarga kita dengan cara begini membuatkan kita tergolong dalam golongan membaca Al-Quran. Al-Quran menjadi sahabat kita, dan bila Al-Quran menjadi sahabat kita, menjadi syafaat untuk kita di dalam kubur, insya-Allah.